Merah! Kau buat apa ni? Kau buat apa tadi? Kalau Datuk Jamal tengah marah. Kau buat apa tadi? Dah solat belum? Dah solat. Kau solat sekarang, solat. Jangan bola lama. Saya tak tahu dah cakap apa. Dia ayah saya nonchalant je. Dia sangat macam dah solat belum? Solat sekarang. Situ je. Dia very. Dia tak nak buat macam last, macam selalu kalau soal lagu last dia macam menjerit. Azura! Tak ada, itu lagu. Tak ada. Kalau Datuk Awi marah. Kalau Datuk Awi marah, dia marah, dia ada dua side tau. Okey. Oh, dua side eh. Dua side. Okey, side yang pertama. Set tahu. Okay, side pertama dia marah tegur. Okey. Merah. You dah hantar seluar belum? Aduh, esok dia nak guna. You pergilah hantar. Janganlah buat macam ni. Oh, itu yang jadi macam betul-betul yang sembilu punya marah tu. Okey. Dia ada suara deep dia tau. okey. Kalau lagi satu, Merah! Allah. Itu kalau saya buat hal. Merah! Kau buat apa ni? Lepas tu dia dapat tahu something tu, dia Merah! Kau buat apa ni? Okey, pernah melawan tak saja tanya merah? Tak pernah. Tak pernah. Dengan Datuk Awi, memang tidak lah saya nak lawan. Okey.